Okay. Lalu okay. Hello, Assalamualaikum. Amy dengar ke suara saya? Amy, dengar ke? Are you there? Dengar. Macam mana raya? Okay, balik mana? Awak balik mana? Balik beraya di kampung mana? Negeri mana? Oh. Saya kat kampung. Oh, ya ke? Kat kampung lagi kan esok sudah sekolah ke? Esok ponteng ke macam mana? Amy. Hai Sarah. Habis ni baru balik. Oh. Kampung kat mana? Si dekat je kan? Ganu. Oh, awak Ganu. Ganu dari mana? Saya pun Ganu. Jauh juga tu nak balik. Nak balik. Kemaman? Kita sekampung lah Amy. Kemaman kat mana? Punya sekampung. Okay. Tak tahu kampung mana. Saya setiap stage adik-beradik ayah semua kat sini. Itu yang balik. Oh. Okay, okay. So kampung mana Mak Cili? Biasa Binjai. Mana Kemaman biasa? Cukai ke? Atau Kijal? Lah Kijal. Betul-betul kampung saya. Merata makcik-makcik dulu. Yelah tu. Sarah, Sarah okey Sarah. Raya, balik raya mana? Masing-masing muk raya. Melaka and Penang. Ke sana lah kan. Macam mana duit raya masih dapat ya? Dua-dua masih dapat duit raya? Of course. Alright, sekejap saya open sikit. Okay. Hai Husna, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Masih muk beraya kan. Jangan risau. Bulan depan kita pertengahan kan. Lepas pertengahan, percubaan. Lepas percubaan dah ada SPM. Macam mana tu? Dah lama ni. Boleh Okay, jangan risau. Hari ni kita masuk bab 3 pengeluaran. Awak semua dah belajar. Hari ni saya recap dan ajar balik je. Right? So, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah ready, bagi emoji sikit. Yang lain lambat sikit masuk malam ni. Kalau dah ready, bagi emoji sikit. Alright, I'm ready. Nota semua, maksud saya ready tu nota semua ada Okay, jom kita start. Okay, so ini bab 3 pengeluaran. So, sekejap. So, yep. Okay, bank account. Ekonomi. Bab 3. Bab 3. Sorry, bab 4 kita hari ni. Bab 4 berkaitan dengan pengeluaran. Okay, jom. Okay, so sebelum tu saya recap dulu. Apa yang kita, bukan recap lah. Recap lah sebenarnya sebab awak dah belajar kan. Apa yang kita akan belajar hari ni. Okay, so sebelum ni kita dah belajar bab 1. Bab 1 tu of course lah bab pengenalan, basic je. Bab pengenalan basic. Apa itu ekonomi, apa itu sistem ekonomi kan. Apa itu kemungkinan pengeluaran. Lepas tu kita pergi ke bab 2, pasaran kan. Apa itu permintaan, apa itu penawaran, apa itu keanjalan harga, formula keanjalan harga macam mana. And then next kita pergi bab 3 iaitu bank dan pendapatan individu. So
sebelum ni kita belajar dalam bab 1 ada unit ekonomi kan. Kita ada unit ekonomi. Unit ekonomi ada berapa? 3 kan. Yang pertama adalah individu ataupun isi rumah. Okey, yang kedua adalah firma dan yang ketiga adalah kerajaan. Alright, adalah kerajaan. Okey, so firma kita dah masuk, individu kita dah masuk iaitu bab 3. Kerajaan pun kita dah masuk iaitu bab 5 ataupun bab 1 tingkatan 5 lah. Dan hari ini adalah bab 4. Kita akan masuk bab 4 berkaitan dengan firma. So bila sebut je dengan firma, dalam kepala awak mesti ada firma lah kan. So dalam kepala awak macam ni. Okey, firma. Firma dalam kepala awak mestilah ada kilang. So firma ni awak tahu dia sama juga macam tam. Kalau tam ada berapa dalam firma? Iaitu U ni lah usahawan. Okay, settle. Firma adalah usahawan. Apa maksud usahawan? Gabung faktor pengeluaran kan. Gabung faktor pengeluaran. So bila digabung faktor pengeluaran untuk dapatkan apa? Of course untuk dapatkan untung, maksimumkan untung tapi minimumkan cost ataupun kerugian lah. And then kita ada kilang. So dalam kilang ni ada apa? Of course yang paling penting dalam kilang yang perlu ada adalah kita balik kepada term ni iaitu modal dan juga buruh. Buruh tu basic lah. Buruh apa maksud buruh? Menggunakan tenaga fizikal dan mental untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan ataupun pengeluaran lah. Modal tu apa? Modal itu adalah alat ciptaan manusia. Ingat, modal adalah alat ciptaan manusia untuk memproses apa? Barang dan perkhidmatan. Sama je macam buruh. Alright, so dekat sini awak ada modal, awak ada buruh. So dekat hari ini kita akan belajar dua, modal dan buruh. Buruh ni macam mana, modal ni macam mana. Dan kilang ni basically dia akan ada dua cost ataupun dua jenis bahan mentah dalam tanah ni kan. Dalam tanah ni, tanah tu kan bahan mentah kan. Kita ada apa? Minyak sawit lah kita dapat dari tanah. Biji besi kita dapat dari tanah. Emas kita dapat dari tanah. Everything yang bahan semula jadi adalah berasal dari tanah. Okay, so raw material ataupun bahan mentah itu berasal dari tanah. So, dalam kilang akan ada dua jenis kos. Okay, kos yang basic iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Apa maksud kos tetap, kos berubah? Kos tetap, tetaplah maksudnya kalau kos tu RM4 sampai bila-bila pun tetap RM4. Tapi kos berubah pula dia mengikut output ataupun mengikut unit pengeluaran. Contoh, kalaulah dia tu berniaga burger. Okay, kalau kosong burger, so kita punya kos pula, kos berubah kita ambil patty. Daging burger lah. Alright, daging burger. Kalau kita tak keluarkan burger, kosong kita keluarkan, patty akan jadi kosong. Kalau kita keluarkan satu burger, akan ada satu patty. Kalau dua burger, dua patty. Dia akan berubah. Tengoklah kalau burger dibuat dua patty, akan berubah dua lah. 2, 4, 6, 8. So per unit tu dia akan ada kos berubah. Itu beza kos tetap dengan kos berubah. Alright, itu basic dia untuk kilang ni. Alright, jom kita masuk. So kita masuk pengeluaran. Alright, so apa itu pengeluaran? Saya dah mention tadi dia adalah unit ekonomi. Ya, pengeluaran untuk merancang dan apa tak? Dia gabung faktor pengeluaran. Ini usahawan lah saya sebut tadi. Usahawan yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Sama je maksud macam usahawan. And then pengeluaran tu apa? Proses yang menggabungkan faktor pengeluaran. Sebab tu saya mention tadi apakah maksud usahawan? Maksud usahawan dia menggabungkan faktor pengeluaran. Dia sama macam firma. Untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan, sambung sikit yang ni. Of course barang dan perkhidmatan untuk apa? Untuk keperluan dan kehendak pengguna. Okay, juga ditakrifkan sebagai input, process, output. Okay, awak ingat input, process, output. Okay, input, process, output. Kita pergi sini. Input, process, output. Apakah input, apakah proses, apakah output? Alright, kita bayar macam ni. Faktor pengeluaran input ni contoh kita ambil tanahan atau sumber ekonomi. Faktor pengeluaran, sumber ekonomi adalah benda yang sama yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Contoh, ini kita ada kelapa.
pokok kelapa. Minyak kelapa sawit akan diproses menjadi minyak masak atau bahan kosmetik. So bila diproses masuk dalam mesin, kat sinilah dikata gabung faktor pengeluaran tu. Gabung faktor pengeluaran. Ada buruh, ada mesin, ada bahan mentah tanah tu kan. Gabung semua tu akan jadilah barang dan perkhidmatan, iaitu output. Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh firma dalam proses pengeluaran. Itu basic. Ni easy je. Input, process, output. Okay, kena ingat input, process, output. Alright, jom. Yang ni kata apa jenis input, apa jenis output. Alright, dengar betul-betul. Okay, so input saya kata tadi ada dua. Tetap, berubah. Tetap dan berubah. Alright, tetap. Ni famous soalan ni, soalan bezakan input tetap dan input berubah. Alright, input tetap. Okay, input yang kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Saya kata tadi kalau RM4 sampai ke sudah RM4 je. Dalam bulan tu dari 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 1, kos dia adalah RM4 sebulan. Takkan berubah. Alright. Apabila input meningkat atau menurun, kuantiti input tidak berubah. Still tetap. Okay, still tetap. Pada tingkat output sifar, masih wujud input tetap. Okay. Walaupun tak keluarkan burger tadi ni, okay, pergi balik. Walaupun kita tak keluarkan burger tadi, kosong burger, kos tetap masih wujud. Sentiasa wujud. Okay, sentiasa wujud. Alright. So, kita pergi seterusnya. Okay. Input tetap hanya berlaku dalam jangka masa pendek. Jadi next awak kena ingat, input tetap adalah masa pendek. Okay. Input tetap adalah masa pendek. Input tetap adalah masa pendek. Contoh dia apa? Mesin dan loji, bangunan kilang dan tanah. Ini semua adalah tetap. Alright, kita pergi seterusnya. Berubah. Input yang kuantitinya berubah mengikut tingkat output ataupun tingkat pengeluaran. Benda yang sama. Okay. Apabila output bertambah, maka input berubah pun akan bertambahlah. Dan sebaliknya, kalau output sifar tidak wujud, input berubah. Tu beza dia tadi ya. Yang tadi input tetap masih wujud kalau output sifar. Apa maksud output tu guys? Pengeluaran. Output, awak buat berapa burger? Kalau awak buat 3 burger, 3 lah output. Kalau awak buat kosong burger, kosong lah output. Okay? Produk yang ready untuk awak jual. Input berubah wujud dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Ingat, dia dua-dua wujud. Dia dua-dua wujud Contoh bahan mentah dan buruh. Contoh bahan mentah tadi kita ambil patty daging kan. Daging burger tu. Kalau buruh, contoh kita bayar dia RM1 sejam. Murah sangat RM1 sejam. Kita ambil RM10 sejam. RM10 per jam. So bila RM10 per jam, dia kalau kerja 5 jam akan dapat RM50 lah. Itu beza dia. Yang input tetap, input berubah. Okay. Next, jenis output pula. Ada dua jenis output, barang perantaraan dan juga barang akhir. Apa itu barang perantaraan? Barang perantaraan macam ni lah. Ni awak, ni perempuan tu. So ada orang tengah. Perantaraan tu orang tengah ni lah. Okay, sama juga macam proses. Kita ada kain. Okay, ini ada mesin. Sini ada mesin jahit lah. Sini ada baju. Okay. Sebelum jadi baju, dia ada kain dulu. Betul tak? Sebelum nak jadi baju, dia ada kain dulu. So, kain ni adalah barang perantaraan untuk jadi baju. Dia dua-dua barang siap ataupun barang dan perkhidmatan. Tapi kain ni belum siap. Di barang perantaraan saja, baju. Untuk kilang kain ni, untuk kilang tu, kain tu dah siap. Tapi untuk baju ni, dia akan jadi barang perantaraan lah. Alright? So, jom kita tengok jenis perantara. Barang yang akan digunakan dalam proses pengeluaran seterusnya. Contoh, tepung yang dihasilkan oleh sesebuah firma digunakan oleh kilang biskut untuk membuat biskut. Okey? Tepung tadi tu, tepung ni, dia adalah barang perantaraan. Sebab apa? Dia guna pula tepung ni untuk buat biskut. Dia takkan jadi tepung je. Tak ada. Tepung je. Mungkin buat pembaziran adalah buat sambut birthday baling-baling tu kan, tapi dia still barang perantaraan Alright, barang akhir tu boleh digunakan oleh consumer, oleh pengguna. Okay, boleh digunakan oleh pengguna. Awak guna telur, so telur tu
Bila awak makan je masuk dalam perut awak, itulah barang akhir. Bila awak pakai je baju raya, itulah barang akhir. Maksudnya pengguna menggunakan barang itu maksud barang yang digunakan itu adalah barang akhir. Pakaian yang merupakan barang akhir kepada pengguna. Contohnya awak beli baju raya. Okey, barang yang boleh digunakan terus oleh pengguna untuk mencapai kepuasannya ataupun kehendaknya lah. So itu beza input dan juga output. Input ada dua, input tetap, input berubah, output ada dua juga. Output barang perantaraan dan juga barang siap ataupun barang akhir. Alright, jangka masa pengeluaran. Okay, yang ni famous juga, awak kena hafal. Jangka masa pendek, jangka masa panjang. Okay, kenapa jangka masa pendek, jangka masa panjang? Kita pergi dulu. Suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran. Dia akan akan ada input tetap Firma, kalau jangka masa panjang pula merujuk kepada suatu tempoh apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Okey, tak wujud pun input tetap. Okey, tak wujud input tetap. Contoh apa? Mesin apa semua tu tak wujud. Firma tidak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti pengeluaran. Okey, maksudnya firma tidak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti pengeluaran. Contoh kalau ada 50,000 je maksimum boleh keluarkan, maksudnya 50,000 je lah boleh keluarkan untuk jangka masa pendek ni. Tapi jangka masa panjang pula, firma dapat mengubah tingkat output dan keupayaan pengeluaran dengan mengubah semua input yang digunakan seperti mesin, bangunan dan tanah. So boleh berubah, boleh guna untuk benda lain dah. Tingkat output hanya boleh diubah dengan mengubah kuantiti input berubah. Okay? Input berubah je, kuantiti input berubah je boleh kita adjust. Tapi untuk input tetap, kita tak boleh adjust lah sistem tetap. Firma dapat menambah modal untuk input untuk jangka masa panjang pula. Firma dapat menambah modal, tingkatkan teknologi untuk meningkatkan produktiviti. Contoh meningkatkan jumlah bilangan buruh untuk meningkatkan pengeluaran pakaian dengan sejumlah bilangan mesin jahit yang sama. Okey. Mesin jahit yang sama. Contoh mesin jahit ada 4 tapi kita tambah buruh jadi 7 contoh. Okey. Kalau yang ni pula jangka masa panjang pula meningkatkan jumlah bilangan buruh dan mesin jahit untuk meningkatkan pengeluaran pakaian. Untuk meningkatkan pengeluaran pakaian. Okey. Maksudnya kalau dia ada 4 ditambah juga mesin mesin ada 4 tapi pekerja pun ada 4. So bila dekat jangka masa panjang dia tambah lagi 4 mesin plus tambah juga 4 penjahit ataupun buruh tu. So itu beza jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Alright. So ini adalah formula. Formula ni awak kena hafal Formula ni awak kena hafal. Alright, keluaran purata. Keluaran purata tu apa? Average. Contoh average markah awak berapa dalam kelas ni? So, kalau 60 ada dapat 80, dapat 70, tambah semua bahagi dengan berapa orang? 6 orang dalam ni bahagi 6. So apa maksud dia? Keluaran purata. Keluaran purata merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Okay, keluaran purata adalah kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Contoh. Kalau pekerja awak ada 6, okay, pekerja awak ada 6, lepas tu output awak ada berapa bilangan, contohnya buat pakaian, ada 20 pakaian. Tak ada 20, 24. Okay, 24. So untuk dapatkan output, apa orang panggil tu, output purata ataupun keluaran purata, bahagi je lah dengan input berubah. Bahagi dengan input berubah. Sama dengan 6, 18, 24. Sama dengan 4. So setiap satu pekerja dapat menghasilkan 4 pakaian. Okey, dapat secara purata lah dapat menghasilkan 4 pakaian. Alright, keluaran marginal ni apa? Marginal ni awak kena ingat ni. Marginal is changes, perubahan. Contoh kalau markah awak sebelum ni 80 pergi ke 100, dia berubah sebanyak 20-an. Dia berubah sebanyak 20. Okey, dia sama je macam formula atas ni, tapi nak tengok perubahan tu sahaja. Alright, sebagai contoh pekerja dia daripada 2 dia tambah jadi 7. Lepas tu ni pekerja, buruh lah.
Lepas tu output pula daripada 100 jadi 120. So input marginal untuk buruh berapa? 5, untuk output 20. So untuk dapatkan keluaran marginal, perubahan tadi tu berapa? Saya lupa. Okey, 20 bahagi 5. Okey, 20 bahagi 5. So dapatlah 5, 10, 15, 20, dapatlah 4. Okey, itu adalah keluaran marginal. Beza dia yang tu je. Keluaran marginal nak tengok perubahan beza. Tapi kalau keluaran purata bahagi simple macam tu je. Jumlah keluaran ni simple je lah. Keluaran purata darab dengan kuantiti input berubah. Okey, ingat. Okey, ingat. Untuk input ni, untuk jenis keluaran, kalau ditanya jumlah keluaran, dia ada juga kos purata. Nanti kita belajar kos purata. Okey. Bab pengeluaran ni akan ada dua jenis formula. Formula yang pertama adalah formula keluaran. Formula yang kedua adalah formula kos. Awak kena bezakan benda tu. Untuk keluaran, semua dia bermain dengan output dan juga input berubah. Okey, untuk dapatkan jumlah keluaran, awak kena tahu keluaran purata terlebih dahulu. Dia macam ni je sebenarnya. Kan? So untuk dapat ini dapat apa? Output purata kan. So macam mana dapatkan jumlah keluaran? Yang ni darab lah bawah ni. Pergi je tepi ni kan. Awak ingat formula pun formula ni sama je. Okay? Dia yang sama. Alright. So tolong jawab pool. Ready untuk jawab pool macam biasa. Okay, lama dah tak jawab pool ni. Seminggu dah tak jawab ni. Alright. So ready untuk jawab pool guys. Saya nak 6 jawapan malam ni. Soalan nombor 6. Okay. So dia kita bincang sama-sama. Tapi siapa yang dah tahu jawapan dia tolong jawab terus. Okay, so jom bincang sama-sama dulu. Kita dengar betul-betul apa yang saya nak cakap ni. So dekat sini, tengok soalan terus. Berapakah keluaran purata? Formula apa keluaran purata? Output bahagi input berubah. Keluaran purata. Keluaran purata. Bukan keluaran marginal, keluaran purata. Jadi, dia minta yang ke-10. So macam mana formula dia? So tolong jawab. Apa formula dapat berapa? 2 unit, 5 unit, 7 unit, 10 unit. Ingat saya nak tekankan sekali lagi, output sama dengan keluaran. Jumlah keluaran. Okay, output sama dengan jumlah keluaran. Ni output lah. So tolong kira dapat berapa. 3 jawapan lagi. Seorang lagi. Okay, so kenapa ada orang jawab 2 unit? Macam mana dapat 2 unit? Hi Kai. Kenapa you guys dapat 2 unit? Okay, so dengar betul-betul formula dia macam ni. Ni kat congak pun dapat ni. Okay, keluaran purata. Dia minta pada bagi purata 10. So buruh ni apa? Buruh ni input berubah lah. Okay, kan saya dah kata tadi input berubah apa? Buruh, tanah, kilat dekat sini. Okay, buruh, tanah. Kalau input tetap, mesin. Tanah bukan input perubahan, sorry. Bahan mentah. Okay, mesin, kilang, tanah. So sekarang inilah input berubah, inilah output. So 70 bahagi 10 je lah. Okay, so jawapan dia adalah 7 guys. 7. Okay, potong-potong macam tu pun dapat jawapan. Alright, so thank you siapa jawab C tu. Alright, yang seterusnya. Dia tanya keluaran marginal. Keluaran marginal apa? Ingat marginal adalah ingat perubahan. Dia nak perubahan tu je lepas awak tolak. Okay. So dekat sini nombor 8 tolong jawab kalau siapa yang dah faham. B, C, D. Siapa yang dah boleh jawapan tolong jawab. So saya baca dulu.
Alright, jumlah keluaran firma 60 unit apabila 10 orang buruh digunakan. Penambahan sebanyak 20% buruh. Okey, 20% buruh. So, 10 orang buruh akan bertambah sebanyak 20%. Saudara adalah 120% kan. So, awak akan dapat 12 orang. So, 12 orang. Untuk 60 unit pula darab dengan 125%, awak akan dapat 75. Jadi dari 10 ke 12 orang, dari 60 ke 75. So perubahan 10 ke 12 tu akan jadi 2 orang, betul? 60 ke 75 akan jadi 15. So formula dia apa? Perubahan keluaran, perubahan jumlah keluaran bahagi perubahan input berubah. So input berubah yang mana? Of course lah yang buruh ni. Apa ni? Ni input berubah Sebab apa ni buruh? Yang ni keluaran ataupun output. So ini output. So bagi 15 bahagi 2. So dapat berapa? Tolong jawab. Tolong jawab. Alright, good. Thank you siapa jawab tu. Thank you. Kalau tak faham tanya terus Kalau tak faham terus tanya. Kalau saya laju ke bagi tahu. Cikgu, mengarut apa ni? Laju ah. Dekat tu. 2 orang lagi? Sekejap. Okay, ini adalah keluaran marginal. Okay, keluaran marginal. Alright, next. Okay, jom kita baca soalan ini. Yang ni tak perlu jawab pun. Kita baca sama-sama. Jadual berikut berkaitan output dan kos pengeluaran bagi sebuah firma. So dia ada output. Output ni pengeluaran lah. Kos tetap and then jumlah kos. Okay. So macam mana formula jumlah kos? Sorry, jumlah kos ni ada satu formula lagi sorry, ni bukan tajuk dia sebenarnya. Ni adalah untuk next nanti. Untuk next nanti buku belum lagi. Okey, jom kita pergi ke seterusnya. Hubungan keluaran dengan kuantiti buruh. Alright. Jadi saya skip je. Nanti awak baca balik. Tak penting sangat yang ni. Sebab dia senang je sebenarnya. Awak tengok jadual. Nanti yang ni kena tengok soalan. Kalau baca macam ni awak pening apa benda mengarut ni. Sebab kita tengok okay, kalau output tinggi, yang ni jadi macam mana. Kalau output macam ni, input berubah meningkat ke berkurang. Macam tu je. Okay, ni tak apa. Ini pun tak apa. Okay, yang ni penting. Alright, gambar berikut menunjukkan input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Antara berikut yang mereka betul tentang gambar tersebut. Alright, saya sekali lagi. Marginer nama lain dia adalah sud. Marginer nama lain dia adalah sud. Tolong catat, tolong buat nota, nama lain marginer adalah sud. So jom kita buat soalan ni. Manakah betul tentang gambar tersebut mempengaruhi keluaran sud wujud walaupun output sifar? Okey, tolong jawab yang ni full. Tolong jawab full. Okey, mesin. Mesin ni apa? Input berubah ke input tetap? Input tetap. So yang mana satu ciri-ciri input tetap? Tolong jawab. Yang satu ciri-ciri input tetap. Adakah mempengaruhi keluaran sud? Ada tak input tetap untuk kira keluaran sud, keluaran marginal? Wujud walaupun output sifar. Adakah wujud output sifar? Hanya wujud dalam jangka masa pendek. Betul ke? Bilangan berubah apabila output bertambah. Seorang dah jawab dengan sorry, siapa dah jawab tu boleh angkat tangan? Siapa dah jawab tadi? Okay. Alright, I need more, at least 2 or 1 more answer. Tolong jawab full guys.
Ketakutan dengar buruh ke? Okay, thank you. So jawapan dia adalah B. 2 dan 3. Wujud walaupun output sifar kan. Kalau awak tak keluarkan burger pun, kos tetap tu masih wujud. Kos sewaan tu masih wujud. Hanya wujud dalam jangka masa pendek. Yes. So, bilangan berubah apabila output bertambah salah sebab ini apa? Input berubah. So, kenapa satu ni salah? Cuba tengok balik keluaran marginal tu. Formula keluaran marginal. Ada tak input berubah, input tetap kat sini? Tak ada. Yang ada hanyalah input berubah. Input tetap tak ada. Okay. So, automatiklah salah sebab input tetap tidak akan memberi kesan pun kepada input berubah. Input tetap tidak akan beri kesan pun kepada formula-formula yang tadi tu. Formula dia apa? Input keluaran kos, keluaran marginal, jumlah keluaran dan juga keluaran purata tadi tu. Okay. So, nombor seterusnya. Tadi kita belajar pasal input. Maksudnya barang tu saja. Sekarang kita nak belajar pasal cost. Contoh tadi input buruh tadi tujuan. Buruh 7. Tapi tadi kita belajar kuantiti saja, 7 orang buruh. Tapi untuk kos ni 7 ni berapa ringgit bayar? RM200 contoh. Daratlah 7. Okay. Kos ni akan berkaitan dengan RM, nilai. Dia ada berubah dengan tetap juga. Konsep dia sama, cuma dia adalah duit dengan bukan duit tadi. Okay. So, kos pengeluaran segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. So, kos tetap sama dengan kos tetap tambah kos berubah sama dengan jumlah kos. Okay, ini yang kena ingat. Ini formula sangat-sangat penting. Nanti awak ambil akaun ke, awak ambil perniagaan ke, awak ambil ekonomi, semua guna formula yang sama. Kalau perniagaan, kalau akaun, awak akan belajar last kali nanti pengeluaran. Okay, kos pengeluaran lah. Untuk perniagaan kita dah belajar bab 5 ke? Bab 5 ke bab 4? Bab 5 kot. Bab 5 penyata kewangan. Awak belajar kos kan? Awak belajar graf tu. Graf ni kan? Itu adalah awak pun belajar. Right, kos tetap, kos berubah dengan jumlah kos. Ini ingat ekonomi memang macam tu. Dia guna bahasa Inggeris, dia punya apa? Simbol dia. Fixed cost, variable cost dengan total cost. Okay. So sekarang ini kos tetap ni apa? Kos yang tidak berubah lah, sama je. Kos berubah ni adalah apa? Kos yang berubah lah yang mengikut bilangan output. Jumlah kos tambah 2 tu je lah. Okay. So formula dia lain sikit. Kalau tadi apa panggil tu? Kalau tadi keluaran purata, formula dia adalah jumlah keluaran bahagi kos berubah kan? Bahagi input berubah kan? Tapi sekarang terbalik. Kos berubah bahagi jumlah keluaran. Kos duduk atas. Berubah juga, tapi yang ni kos yang tadi duduk bawah itu adalah input berubah. Kuantiti buruh tu. 7 buruh. Tapi ni RM200, RM500. Okay? Yang tadi kita dah belajar input. Yang ni kita belajar kos Itu formula yang pertama. Kos purata pula. Jumlah kos bahagi output. Jumlah kos kan dah tahu tadi. Jumlah kos sama dengan kos berubah tambah kos tetap bahagi jumlah output. Output ni sama je lah semua. Next. Kos marginal ataupun suit sama je. Marginal dengan suit. So formula dia sama je. Yang beza tu yang kita tengok. Yang ada perubahan tu sahaja. Perubahan jumlah kos bahagi perubahan jumlah output. Okay. Kalau tadi kita belajar keluaran marginal adalah perubahan jumlah keluaran dengan perubahan input berubahan bagi input berubah. Tapi kali ni input berubah tu dah tak wujud, kita ambil jumlah kos sama dengan beza dia perbezaan jumlah kos bahagi perbezaan output ataupun jumlah keluaran, sama je. Jumlah kos ni keluaran. Nanti tengok formula. Okay, kita tengok soalan. Awak akan faham lah nanti. So kita tengok soalan ni. Alright, so kita ada kos tetap dengan jumlah kos. Nampak tak soalan ni? Dia bagi tak complete tapi kita boleh cari. Contoh kat sini dia bagi kos tetap kan. Dia bagi kos tetap. Lepas tu dia bagi jumlah kos. Kita boleh cari tak kos berubah?
Macam mana nak cari kos berubah? Tolaklah dua tu. Sebab apa? Formula kos, jumlah kos tetap tambah kos berubah. So kalau tolak dua tu, awak akan dapat kosong. So kosong lah. 2000 tolak 1500, 500, 1000, 1500. Ini kos berubah setiap output Kos berubah setiap output. So soalan dia, yang ni tak perlu jawab, yang ni kita bincang sama-sama. Antara berikut, yang manakah berkaitan firma tersebut? Alright, firma beroperasi dalam jangka masa panjang. Betul ke? Dalam jangka masa panjang hanya wujud kos berubah. Tapi kos tetap ni wujud tak? Wujud. Jadi betul ke? Nombor satu ni? Salah lah. Alright, next. Pada output sifar, tiada penggunaan input berubah. Betul tak? Yes. Yang tu the basic. Betul. Kosong. Walaupun output sifar, firma masih menanggung kos. Betul ke? Yes. Kos tetap ni. Okay. Kos tetap berubah secara langsung dengan tingkat berubah. Dah sebut dah kos tetap, mana boleh berubah? Dia tidak berubah. So salah. So jawapan dia adalah 2 dan 3. Okay. 2 dan 3. Next question. Okay, yang ni tolong jawab. Okay, tolong jawab pool. So kita ada jumlah output sama dengan jumlah keluaran. Kita ada kos tetap, kita ada kos berubah. Alright, simple. Berapakah kos marginal pada 15 unit? Ditanya 15 unit. Mana 15 unit? Okay, ini. So formula kos marginal macam mana? Perubahan jumlah kos bahagi. Perubahan perubahan kos perubahan. Saya confused. Saya tertinggal yang ni Alright, dengar betul-betul. Yang tadi dia ada dua dalam jangka masa pendek dan jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersama dengan perubahan jumlah kos berubah untuk setiap tingkat output kerana kos tetap adalah mala. Jadi proses pengeluaran. Untuk yang ni perubahan kos berubah bagi perubahan output. Kita ambil formula ni kita ambil formula yang kedua ni. Yang ni abaikan. Okay. So kita ambil kos berubah jugalah. Tapi dia terbalik. Kalau tadi marginal kita ambil keluaran ke atas, bawah dia adalah input berubah. Tapi ni kos berubah. So 15 kan. Awak nak ambil bawah ke atas ke? Dua-dua boleh. Kita ambil atas ke bawah Ini tetap. This one. Okay. So 10 ke 5, 5 lah kan. 40 ke 5, 15. Betul ke? 55 tolak 40. 15. Okay. So saya buat satu-satu lah, takut pening Tolong tengok betul-betul guys. So formula dia adalah perubahan kos berubah bahagi perubahan jumlah output. So macam mana kita tengok berubah tu? Kita tengok yang pertama dulu. Daripada 10 tolak 15 bahagi 40 tolak 55. So inilah dia kos marginal. So tolong jawab dapat berapa? Saya dah tolong kira dah ni. Formula tu kena ingat Tolong jawab pool nombor 15. Alright. Ya, the rest, dua jawapan saya dah terima. Tiga jawapan saya dah terima. Seorang lagi at least.
Alright, thank you. So jawapan dia adalah 3 3. 3 jawapan dia. Alright, next question. Okay, yang ni kita buat sama-sama. Tapi tolong jawab full juga. Nombor 18 ni. Soalan ni memang kena bawa banyak buat soalan sikit. Okay. So maklumat berikut berkaitan dengan harga dan kos bagi syarikat TikTok Sdn Bhd. Harga per unit RM200. Kos tetap RM100. Kos berubah purata RM20. Sekiranya output terjual adalah 50 unit, berapakah untung firma tersebut? Ada tak formula bawah ni? Tak ada. Oh, kita dah nak habis topik ni dah. Topik ni saya akan habis awal sebab apa? Saya nak buat banyak latihan. Okey, dengar. Yang ni saya tak masuk lagi sebenarnya. Kita pergi ke bawah lah. Okay, seterusnya dulu. Okay, kita pergi topik dulu. Alright, yang ni saya tak nak buat juga sebab apa yang ni dia kena apply with question. Kalau kena tengok question baru boleh jawab. Kalau tengok macam ni tak faham dia apa benda mengarut sangat ni. Tak faham yang ni. Kena tengok soalan dulu nanti. Yang ni pun sama. Ini pun sama Okay, kita pergi dulu konsep hasil dan untung. Jawab jangan apa benda cikgu ni. Skip ni. Bukan saya nak skip. Tapi kalau saya explain awak takkan faham sebab apa? Dia sebenarnya kena tengok soalan. Kena tengok soalan baru dia boleh dapat awak apa benda yang soal topik ni slide tu mengarut tadi. Okey, sekejap. Ekonomi, material, latihan. Okay, dia macam ni je sebenarnya guys. Dengar betul-betul. Cerita dia macam ni je. Okay, contoh tengok. Hubungan dia macam ni je. Berdasarkan jadual di atas, jelaskan hubungan antara keluaran dengan kos purata dan kos marginal. So, keluaran, kos purata, kos marginal. So, kita ambil kos purata dulu. Okay. So ditanya output 0 hingga 3. Daripada 0 pergi ke 3. So ditanya apa? Kos purata. Kos purata dan juga kos marginal. Dia macam ni je guys. Apabila keluaran berubah daripada 0 hingga 3 unit, kos purata akan menurun. Akan adalah dalam trend menurun. So ya, nampak tak? 150, 95, 70 menurun. Lepas tu kos marginal pula akan sama macam kos purata, menurun juga. Okay, tu je jawapan dia. Tak perlu pening pun. So output 4 hingga 6 pula. So 4 hingga 6 kat sini. So 4 hingga 6, 4 hingga 6, 4 hingga 6. So trend dia adalah kos purata meningkat dan kos marginal juga adalah meningkat. Tu je jawapan dia. Tu je. Yang awak pening-pening panjang-panjang tadi tu, nak tanya tu je. Awak kena tengok soalan. Kos purata menurun pada peringkat permulaan, bla 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 bla. Tak penting. Okay, tak penting. So next, kita bezakan konsep hasil dan juga konsep untung. Konsep hasil dan juga konsep untung. Okay, hasil tu apa? Untung tu apa? Hasil tu adalah jumlah nilai penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya. Beza dengan untung pula, jualan hasil dengan jumlah kos. Okay, hasil ni contoh contoh. Awak kita ambil Aimi lah, kita ambil Aimi sebab Aimi masuk paling awal lah ni. So Aimi berniaga apa? Saya nak Aimi berniaga apa? Berniaga tudung lah. So Aimi berniaga tudung. Aimi berniaga tudung RM
30 sehelai. So kalau IMI jual 10 helai, IMI akan dapat RM 300 contoh. RM 300 ini adalah hasil, bukan untung. Okey? Nak tahu hasil IMI dapat adalah apabila contoh IMI ada kos pengangkutan. Untuk IMI jual tudung, dia kena beli tudung dekat Kelang, apa nama dia tu? JM Kelang. IMI kena beli dekat JM Kelang, ada kos pengangkutan sebanyak RM20. So kos lain lagi minyak maybe 60. So tolak dua kos ini 20 60, tak ada kos lain lah. Kita assume dua kos ni je IMI ambil. So RM80 total kos. So 300 kena tolak dengan 80, awak akan dapat 220. Inilah untung. Sorry, ada lagi kos lain, kos wajib 80, kos dia beli tudung. Kita ambil 100 lah kos beli tudung. So 300 tolak 180 akan dapat berapa lah? Saya kira jap. 300 tolak 80 tolak 100. So untung dia, untung bersih akan dapat 120. Inilah untung. Yang 300 yang jual tadi tu, itu adalah hasil. Okay, bezakan hasil dengan untung Alright, so untung merupakan ganjaran. Okay, untung merupakan ganjaran kepada usahawan atas usahanya menggabungkan faktor-faktor pengeluaran bla bla bla. Usahawan, dia punya ganjaran untung lah kan. Alright, cara firma menambahkan jumlah hasilnya adalah meningkatkan harga barang, menambahkan kuantiti jualan barang. Sama ada awak nak tingkatkan yang ini ataupun tingkatkan kuantiti. Kalau dari segi ekonomi pula, macam mana, okay, ada dua jenis kos. Jumlah kos ni ada dua jenis, implisit dan kos eksplisit. Okay, dengar betul-betul, yang ni jarang keluar, tapi kalau keluar, student akan tenganga. Tak boleh, tak tahu nak jawab macam mana. Okay. So untuk awak dapat tadi untung syarikat ni formula ni untung syarikat. Untuk awak dapat untung ekonomi, awak kena tolak kos eksplisit tambah kos implisit. Maksudnya dua-dua kena tolak lah. Awak kena tambah dulu dua-dua kos ni baru boleh tolak. Okey, jom kita baca kos implisit tu apa. Kos implisit ni adalah kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Kos eksplisit pula kos yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap bla bla bla, penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, dengar betul-betul. Saya nak explain ni. Okey, kita ambil dua contoh. Kita ada Abu, kita ada Ali. Dua-dua berniaga, dua-dua berniaga apa? Dua-dua berniaga pokok kelapa, ada ladang pokok kelapa. Tak naklah, kita berniaga mudah-mudah je lah. Okey, sebelah dengar molek. Abu berniaga burger, macam biasalah burger senang sikit. Ali juga berniaga burger. Beza Abu dengan Ali, Abu kerja sendiri. Maksudnya dia tak ambil upah. Okey. Ali pula dia ambil pekerja. Ada upah. Kita letak RM10. So dia jual burger dua-dua RM200. Kan? Dua-dua RM200 kan? By right, untung Ali, untung Abu akan dapat RM200. Sebab apa? Tak ada kos lain. Okey? Untung untuk Abu completely dia untung RM200. Tapi beza dengan Ali, untung dia adalah sama dengan RM190. Sebab apa? Dia ada kos pekerja tu. Tapi untuk kira untung ekonomi, ni untung usahawan Untuk kira untung ekonomi Abu, walaupun dia bekerja sendiri, dia mesti tambah juga RM10 dekat sini. Dengan kos eksplisit dia tak ada kan. Dia mesti kena tambah juga RM10 tu. Okay. So by right, untung dia dengan untung Ali adalah sama. 190 untuk untung ekonomi. Okay. Itu beza kos implisit dengan kos eksplisit. Itu beza kos implisit atau kos eksplisit. Alright. So
Dapat ke? Kalau dapat bagi emoji sikit, saya mengajar tak berhenti. Tak tanya pun faham ke tak. Kalau faham bagi emoji Kalau faham bagi emoji, kalau tak faham, nangis. Faham ke ni guys? Okay. Tak faham? Amy tak faham Okay, Amy tak faham, Amy nangis. Okay, dengar betul-betul, saya explain balik. Okay, saya explain balik. Awak bayar macam ni. Kita lukis lah. Kalau tak faham, kita kena lukis. Saya ada stiker tak kat sini? Okay, dengar betul-betul, saya nak explain. Kita ada Abu. Kita ada Ali. Kita ambil dua-dua adalah berniaga burger. Kedua-dua ni adalah usahawan berniaga burger. Saya ambil dua lah. Kos. So, dia ada hasil. Hasil apa? Jualan dia lah. Kita ambil RM 200. Okay. Dua-dua sama hasil dia 200. Tapi beza dia, untuk Abu, kos yang dia ada adalah kos daging, kos sewa. Dia tak ada kos sewa. Ada kos daging sahaja. Untuk Ali pula, dia kan ada gerai kan, gerai. Kita ada stall lah. So kos untuk Ali pula dia ada sama je buat ada daging dan juga ada sewaan bulanan. Sewa bulanan. Okay, dia ada dua sewa bulanan. So daging kos dia kita ambil RM50. Sama je RM50 tapi sewa bulanan ni bayar 100. Okay. So untuk kira untung Abu ni untung usahawan macam mana formula dia? Hasil tolak kos sama dengan 200 tolak 50. So untung untuk Abu adalah 150. Manakala untung untuk Ali pula adalah hasil dia sama 200 tapi dia ada dua. Tolak 50 tolak 100. Okey, dua-dua ada gerai. Dua-dua ada gerai ni. Dua-dua ada gerai ni. Tetapi Ali sewa. Untuk Abu dia ambil free. Tak ada bayaran pun. Free. Mungkin ayah dia bagi ke, kerajaan bagi percuma ke. Okay. So, jadi, okay, sorry, kat sini akan dapat RM50. Kan, RM50 untung. Jadi, secara generalnya memang Abu dapat 150, Ali dapat RM50. Memang tu untung bersih dia. Tapi secara untuk kira untung ekonomi ni special. Untung ekonomi. Untung ekonomi ni macam mana? Hasil tolak kos. Kos implisit tolak kos eksplisit. So nampak tak? Abu ada satu kos eksplisit. Eksplisit ni luar nampak. Ali ada satu, Abu ni ada satu kos eksplisit, Ali ni ada dua eksplisit. Sebab nampak, dua-dua nampak. Tapi Abu sebenarnya ada kos implisit sebenarnya. Yang ni dikatakan kos implisit. Walaupun Abu ni tak bayar pun gerai tu, gerai dia ambil niaga ni, walaupun tak bayar pun, okey, walaupun tak bayar, tapi untuk kira untung ekonomi, kita kena wujudkan, kita kena macam walaupun kau tak bayar, sebenarnya ada kos sebenarnya tu. Okay, so akan wujud sewa juga. Inilah yang dikatakan implisit. Untuk kira untung ekonomi. Jadi sebenarnya, kedua-dua untung ni dapat 50 juga. Kita dan implisit ni kita kena ambil yang general lah, yang biasa, sama je, 100.
So kedua-duanya sebenarnya untung ekonomi adalah RM50. Okay, itu yang dimasukkan dengan untung ekonomi. Awak kena bezakan dulu cost implisit dengan cost explicit, alright? Okay, jom jawab soalan nombor 18 ni. Tuan jawab pun. So, sekiranya output terjual adalah 50, berapakah untung firma? Untuk dapat untung firma, apa formula dia? Awak kena dapat hasil dulu. Hasil tolak cost. So, macam mana dapatkan hasil? Macam mana dapat hasil? Hasil sama dengan output 50 darab dengan harga jualan. Kan? Harga jualan ni hasil. Ada tak tadi? Ni. Harga darab dengan kuantiti jualan. So, jadi 50 darab berapa ni? 50 kena darab dengan 200 lah. Tolak. Kos tetap 100. Okey. RM20 ni. Kos berubah purata. Tolong jawab nombor yang ni dulu. Kos purata sebelum jawab nombor 18, jawab yang pool ni. Kos purata tu perlu darab 50 tak? Tak. Okey, tolong jawab. Ya. Tak. Kos purata perlu darab dengan 50 ke tak dulu? Tolong jawab pool. Okey, tolong jawab pool. Okey, seorang jawab tak. Dua orang jawab tak. Betul ke? Tiga orang jawab tak. Lagi? Okey. Okey, seorang jawab ya. Angkat tangan. Seorang jawab ya. Saya nak tahu. Dua orang jawab ya. Tolong angkat tangan. Betul lah. Betul je. Ya betul Jawapan dia ya betul. Saya takut salah kan. Jawapan dia ya. So malu-malu tak nak angkat tangan ni. Okay, thank you. Thank you Sky. Okay, jawapan dia ya. Kenapa? Awak ingat tak formula kos berubah tadi? Yang dia tanya adalah untung firma. Untung firma ni kita nak tahu seunit ke ataupun penuh unit. Full unit. Kita nak tahu full. Okay. Jadi formula kos berubah purata tadi berapa formula dia? Jumlah kos berubah bahagi output. Awak akan dapat kos purata per unit. So yang awak kena buat adalah sebab awak nak tahu full, awak kena darab 50. Darab 20. Sebab awak kena tahu kos berubah untuk 50 unit. Itu total kos dia. Bukannya kos RM20 ni. Ini untuk satu je. Satu unit je. Yang dia tanya 50 unit. Okay, so kena darab dengan 50. Ada pula yang tanya, cikgu kos tetap kenapa tak darab 50? Siapa ajar kos tetap ni kena darab dengan output? Awak tahu kan maksud kos tetap tu apa? Kos yang tidak berubah. Walaupun kosong output, kos tetap masih 100. Kalau 2000 output, kos tetap masih juga 100. Okay. So jawapan dia apa? Tolong jawab nombor 18. Seorang dah jawab. Thank you. Ada jawapan ke? Nombor 18 tolong jawab full. Alright, thank you. Nombor 18 jawapan dia adalah 8,100 8,100. 10,000 tolak 100 tolak 1,000 sama dengan 8,100. Thank you. 3 orang je jawab betul tu. Okay, yang ni saya tak ajar lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Saya habiskan awal je kan. So that minggu depan kita boleh buat latihan je. Okay, jom kita masuk seterusnya. Cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita belajar bab 5. Kita nak pertumbuhan ekonomi kan, ada berapa pertumbuhan ekonomi? KDNK. Imbangan pembayaran dan juga imbangan harga dan juga guna tenaga penuh. Ada 4 kan? So cara nak capai ekonomi ada 4. So yang berkaitan dengan topik ni adalah KDNK dan juga KDNK lah. Okay, KDNK yang akan berkaitan dengan ni. So meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada input faktor pengeluaran, meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input faktor pengeluaran. Input tu faktor pengeluaran lah. Alright, productivity. Productivity tu apa? Keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Contoh, productivity ni macam ni. Kalau saya bagi dekat Sarah RM100, tak adalah duit, saya bagi input lah. Saya bagi 1 kilogram tepung. So saya bagi ke Amjad sama juga 1 kilogram tepung. So tapi dua-dua buat kek. Sarah boleh buat 3 kek dengan 1 kilogram tepung. Beza dengan Amjad, dia dapat buat 2 kek je. Okay, so siapa yang lagi produktif? Sarah lah. Sebab apa? Dengan kuantiti ataupun faktor pengeluaran yang sama, Sarah boleh menggunakan faktor pengeluaran tu dengan lebih cekap. So itu yang dimaksudkan dengan keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output 3 ni daripada sejumlah input yang diberikan 1 kilogram tepung. Okay, fungsi productivity mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan, menjelaskan perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. So formula dia adalah output bahagi input je lah. Okay, contoh output tadi Sarah boleh buat 3 kan, sama dengan 1000 gram ataupun 1 kilogram. 1. So productivity dia 3 lah, compare dengan Amjad tadi 2 bahagi 1. Productivity 2. So siapa lagi produktif? Sarah tadilah 3. So externality negatif pun kita dah belajar masa bab 5 itu. Okay, bab 5. Kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran dan penggunaan suatu barang dan perkhidmatan. Apa maksud externality negatif? Kos atau kos yang perlu ditanggung oleh selain dari pengeluar dan juga pengguna, iaitu orang ketiga lah. Contoh misalnya pengeluaran jalan oleh kilang boleh menyebabkan pencemaran air. So basically dia berkaitan dengan pencemaran lah ke dalam sungai atau laut. Kos ini tidak diambil kira dalam harga pasaran. Betul? Namun pada masa yang sama dengan adanya kilang-kilang ini penduduk dapat, okay, ini adalah faedah Dia ada kos dengan faedah. Faedah apa nama dia jap. Okay, dia ada 2. Faedah sosial ataupun kos sosial. So ini untuk ni adalah faedah sosial. Faedah sosial ni penduduk setempat, orang ketiga dapat pekerjaan. Okay. Yang tadi ni ini adalah kos sosial. Kan? Contoh disebabkan pencemaran air tadi tu, dia minum air sakit perut. Pergi kat klinik kena bayar duit. So kos yang ditanggung oleh penduduk tu, okay, yang ditanggung oleh penduduk tu terpaksa ditanggung oleh orang ketiga, bukannya kilang tu. Itu adalah kos sosial. Okay, jom kita tengok. Kepentingan productivity. Okay, ni basically kebat je tapi awak boleh ambil poin-poin ni untuk awak goreng. Peningkatan productivity lah, of course lah, output. Sama je. Peningkatan keuntungan, dapat untung lebih. Peningkatan upah pekerja. Kenapa upah pekerja? Ialah untung banyak kan?
dapat untung lebih akan bagi pada pekerja. Peningkatan pendapatan negara, yes ni KDNK, keluaran dalam negara kasar, akan meningkatkan ekonomi negara juga. Peningkatan taraf hidup, kenapa? Sebab kita ambil pekerja, kita bayar gaji pekerja. Faktor mempengaruhi produktiviti. Faktor yang ni famous. Apa yang menyebabkan kita boleh keluarkan lebih banyak produk ataupun output dengan scarcity ataupun dengan output yang diberikan ataupun dengan input yang diberikan. Of course tenaga manusia lah. Okay, tenaga manusia. Contoh orang kita kecil-kecil compare dengan orang Jerman yang besar-besar. Mungkin dia orang punya kudrat lagi besar. Lagi sistem dan prosedur yang ketat mampu memberikan produktiviti juga. Struktur organisasi, ada siapa? Siapa dah ambil perniagaan, ada sumber manusia, ada kewangan, ada operation, ada operasi, ada jualan, ada belian dan sebagainya. Gaya kepimpinan. Dan ini pun akan menyebabkan produktiviti lah. Persekitaran kerja, selamat ke tak? Yang gaya kepimpinan ni garang ke? Kan awak belajar kan dia punya grid tu kan? Grid kepimpinan bab. Kalau perniagaan dah, siapa ambil perniagaan. Bahan-bahan, kualiti atau tak. Teknologi, canggih atau tak. Kelengkapan modal, maksudnya mesin tu cukup ke tak. Okay. Itu adalah productivity. Alright, cost social ni saya kata cost social tadi tu ditanggung oleh pihak ketiga ataupun penduduk setempat. Contoh, aktiviti pengeluaran minyak petroleum dan pembuangan sisa toksik kilang yang berdosa. Kesan dia menyebabkan pencemaran alam sekitar. So kos sosial apa? Kos peribadi tambah kos luaran. Kos peribadi tu apa? Kos nyata sesebuah kerajaan, firma atau individu. Contoh, kos pembelian kereta, insurans kereta. Itu adalah contoh kos. Kos peribadi ni macam kos nyata tadi, itulah eksplisit. Okay, kos luaran ni apa? Kesan sampingan yang negatif. Inilah yang negatif tu. Ditanggung oleh pihak ketiga. Contoh, seorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan pencemaran. Alright. So, kan ini adalah kos sosial kan. Kos sosial ni selain daripada pengguna dan pihak ketiga. So, seorang pemandu kereta, contoh ni, okay. Seorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan pencemaran. Macam mana saya nak explain ya? Okay, dia adalah kereta, kan? Dia adalah beli kereta lah, dia beli kereta. Maksudnya dia pengguna kereta. Sebagai pengguna kereta yang lalu sekejap di atas jalan tu, yang dia buat pencemaran udara dekat kawasan kawasan lebuh raya yang dia lalu tu, dia keluarkan gas-gas tu kat situ. Masa kat rumah dia dah tak keluarkan gas tu. So, bila dia guna kereta, orang yang kena tanggung pencemaran tu, sakit, batuk dan sebagainya adalah penduduk setempat tu, iaitu orang ketiga, bukan pemandu kereta tu, bukan pengguna kepada kereta tu, ataupun bukan kilang yang mengeluarkan kereta tu yang kena tanggung. Yang kena tanggung adalah orang pihak ketiga. Okey. Lain contoh dia kesesakan lalu lintas. Disebabkan dia pengguna kereta tu menyebabkan jalan berjam. So penduduk setempat sekali akan terima kesesakan jalan lalu lintas tu lah. So kos sosial lah pihak ketiga yang ni kena ingat, pihak ketiga. Okay. Okay, dengar. Situasi yang manakah merujuk kepada kos sosial. Kos sosial tu apa? Benda negatif yang ditanggung oleh pihak ketiga. Which one is merujuk kepada pihak ketiga? Tolong jawab. Pool, tolong jawab pool. Saya tak explain ni, saya tunggu jawapan pool je. Belum baca. Ingat, kos sosial pihak ketiga. Which one is refer to the third party?
Dua orang jawab betul. Thank you. Seorang lagi. Alice. Okay, thank you. Oh, menarik. 3 orang jawab A, B, C. 2 orang jawab D. So, jawapan dia D Okay, kenapa A, B, C ni salah? Jom tengok betul-betul. Saya kata tadi apa? Kos sosial adalah ditanggung oleh pihak ketiga. Okay, A. Syarikat bintang sendian berhak mengutamakan buruh asing berbanding tepatan kesan daripada pelaksanaan dasar upah minimum. Dasar upah minimum. Syarikat bintang sendian berhad ni merujuk kepada apa? Firma. Firma ni merujuk kepada pihak ketiga tak? Firma ni firma lah, orang yang mengeluarkan barang tu. Okay. B. Penjual pakaian bandel menanggung kos import yang tinggi kerana kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Sebenarnya ni tak berkaitan sangat pun sebab dia bukan adalah externality negatif pun. Okay, tapi tak apa. Disebut penjual, ini pun firma jugalah. Salah lah. Firma, Firdaus, ni automatik firma. Terpaksa membuat pembelian bahan mentah yang lebih mahal kesan daripada pandemik COVID-19. So ni salah jugalah. Alright, D. Nelayan ikan air tawar di kampung Sentosaku. Nampak tak? Kampung Sentosaku. Ni merujuk kepada penduduk. Penduduk. Maksudnya ini adalah orang ketiga. So, jawapan dia adalah D Alright, next. Faedah sosial pula. Okay, faedah sosial tadi ada peribadi, sama je. Tapi faedah sosial macam dapat kerja yang bagus kan. Contoh dibuka kilang kat situ. So warga setempat dapat pekerjaan. Apa lagi faedah sosial? Buat MRT kan, buat MRT. Faedah sosial dia kat situ lagi cepat perjalanan contoh. Tapi pengguna. Ada MRT, tanah lagi mahal contoh. Tanah setempat lagi mahal. Okay, faedah sosial. Awak kena fikir pihak ketiga. Always kena fikir pihak ketiga. Contoh barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti hospital dan alat pemadam api. Penggunaan alat pemadam api memberi faedah kepada masyarakat tanpa sebarang bayaran lah. Okay, sama je. Formula ni pun sama je. Faedah peribadi, faedah luar. Dia jarang masuk formula ni. Okay, awak boleh kena ingat lah. Okay, nombor 20 ni, yang ni saya kena tunjuk. Okay, untuk awak tahu input yang mana satu dia cekap ataupun tidak cekap, awak kena tengok dekat keluaran sud ataupun nama lain dia adalah marginal. Okay, kalau awak tengok dia trend meningkat, ini adalah tidak cekap. Ini contoh untuk awak sebab ni adalah ini adalah nota tambahan. Kalau kita tengok trend menurun, ini adalah cekap. So nampak kosong ni, ini paling cekap. Ini suruh hafal je, awak tak perlu faham pun. Ini paling teruk lah. So jawapan dia apa? Tolong jawab nombor 22. Dia tanya yang mana satu kah paling cekap? Tolong jawab pool. Tolong jawab pool.
Okay, thank you. So jawapan dia adalah C. Betul. Jawapan paling cekap adalah 4 hingga 9. Kenapa ada seorang jawab A? So A salah. Kenapa A salah? Sebab 0 hingga 3 tu, 0 hingga 3 ni adalah tidak cekap. Okay, 1 hingga 3 tu tidak cekap. So jawapan dia adalah C Dan ni kena hafal. Soalan tahun lepas keluar kertas 1. Okay, hafal So thank you. Betul. Kita rehat sikit 5 minit sekejap Lepas tu saya akan recap keseluruhan formula yang awak kena hafal. Tolong salin, tolong ready untuk salin yang tu Alright. Kita jumpa 9:53 macam tu.
Alright. So siapa yang ada tolong salin formulir. Salin je, tak ada apa dah kelas kita. Lepas kita buat soalan je. Okay. Okay. So ni formula dia. Tolong hafal. Tolong bezakan. Okay, tolong hafal dan bezakan dua formula ni, cost dengan input. Okay, boleh? Kalau siapa dah siap sekali bagi emoji. Kita akan guna secara meluas minggu depan. Okay, mostly salin dah. So, tolong ingat formula ni. Satu lagi tambah formula satu bawah ni.
untung sama dengan hasil tolak kos. Lepas tu hasil pula sama dengan harga darab output. Alright, so ini saja formula untuk hari ini. Tolong salin. Kalau dah salin, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh bersurah. Selamat Hari Raya. Jangan lupa puasa 6 Bye bye. Sama-sama Sarah. Bye. Sama-sama. Sama-sama.